Salam sejahtera, Anda bersama saya dalam Buletin Utama TV3. Perbincangan mengenai keperluan mengembalikan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR masih terus berlaku, meskipun Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sudah beberapa kali mengumumkan peperiksaan itu tidak akan dikembalikan selepas dimasukkan sepenuhnya pada 2021. KPM sebaliknya mahu memfokuskan kepada pembangunan murid secara keseluruhan melalui pelaksanaan pentaksiran bilik belajar PBD yang disifatkan lebih holistik dan berupaya mengetengahkan potensi diri murid berbanding hanya bergantung kepada keputusan akademik sahaja. Jadi saya ingat kena bagi ruang untuk sebarang penambahbaikan dan usaha untuk mengembangkan potensi anak-anak kita ini dan tidak terlalu fokus pada peperiksaan. Mantan guru Mat Rashid dari Termelo berkata, pelaksanaan PBD menuntut kejujuran daripada guru dan pihak sekolah berbanding peperiksaan UPSR. Katanya, dalam keadaan sekarang, murid tidak mempunyai asas pembelajaran yang kuat di sekolah rendah dan akan terus masuk ke sekolah menengah. Dengan ketiadaan UPSR dan PD3 yang juga dimasukkan, murid-murid tidak ada hala tuju atau matlamat pembelajaran yang bersungguh-sungguh. Katanya lagi, hal sebegitu menyebabkan mereka tidak melihat kepentingan pelajaran menjejaskan kehadiran ke kelas, malah mungkin juga ada sekolah yang merekodkan peratusan kehadiran murid yang rendah. Sekian sahaja berita daripada saya, Lai Senin. Berita yang sahih semestinya di TV3.